Ramai orang semayang meninggalkan tamak ninah. Apakah hukumnya? Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad tidak sah. Seorang laki-laki dia semayang tak ada tamak ninah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak sah. Dia bangun semayang, dia tengok Nabi. Nabi kejut dia. Macam kita tengok, YB. Tengok YB. Nah, hebat dah rasa. Nah, dia tengok Nabi. Heran lah. Dia pergi hunggar kat Nabi. Lepas semayang, dia kata, ya assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, waalaikumsalam. Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula. Kamu semayang tadi tak sah. 3 kali dia semayang semula. 3 kali Nabi jawab, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula. Semayangmu tadi tidak sah. Lalu laki-laki ni bengong. Ya Rasulullah, saya tak erti dah. Takat tu yang saya pandai tentang semayang. Kalau ada yang tak betul, tolonglah ajar saya. Nabi pun kata, summarka hatta tatma'inna raki'ah. Bila dah habis dah membaca dalam qiyam, hendaklah kamu rokok sampai tamak ninah. Jangan terus akak kepala. Rokok tu berhenti dulu. Masjud hatta tasma'inna sajida. Bila kamu sujud, biar tamak ninah dulu. Allahu Akbar. Tamak ninah, diam dulu. Baru akak kepala. Marfa, baru boleh akak. Rupanya laki-laki ni dak tamak ninah. Nabi kata dak sah. Jelas lagi. Jadi apa kita nak kejam dia tak dak tamak ninah. Nah, sekejap je tamak ninah ni sekadar 1 saat 2 saat saja. Tak? Tapi dah nak ada erti bahasa. Nak tengah jalan takbir. Orang rokok dah. Tok imam duk rokok. Dia tengah jalan, Allahu Akbar. Tengah jalan takbir dah. Bengong tu mazhab mana tahu. Takbir tengah jalan. Tak boleh. Nak takbir berhenti dulu. Kata Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salah qala Allahu Akbar. Nabi sallallahu bila dia nak sembahyang, qama, dia telah berdiri dulu di dalam saf, diri dulu. Nah, kemudian qala, baru Nabi kata Allahu Akbar. Kita nak kejarnya masa Allahu Akbar dalam jalan takbir. Faham? Tok Imam ingat kalau orang yang baru sapa, Tok Imam tengah rokok, jangan akak lagi kepala. Biar dia dang takbir, tolong dia. Dia takbir, dia rokok, baru kita sami Allahu liman hamidah supaya dia dapat rakaat. Man adrakal imam fi raqaq faqad adraka rakaah. Barang siapa sempat rokok bersama imam di dalam rokok, maka dia dapat 1 rakaat. Betul tak? Tapi makmum pula mangang. Orang duk tunggu dalam rokok, dia siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Pula dah. Memang cerah kan datang. Nampak? Baru reti bahasa Allahu Akbar. Bang, habis mampu untuk imam batal.